Okay guys, selamat datang kembali ke N-Gear. Hari ni macam biasa kita akan review kereta. Tapi sebelum saya review kereta, ingat kawan-kawan tolong like dan tolong subscribe, share dengan kawan-kawan, adik, akak, sepupu, sepapat, semua tolong share channel kami bagi ramai-ramai orang like, ramai-ramai orang subscribe, ramai-ramai tekan button bell tu. Hari ni satu lagi poll, kereta belakang, kereta misteri ni, adakah ia memerlukan aircon van belakang? Poll ada di atas ni, sebelah kanan atas. Klik bagi jawapan anda. Sebelum kita mulakan kita punya review hari ni, saya nak panggil kembar-kembar saya dalam bulan. Okay guys, sekejap guys. Sabar guys. Okay, relax, chill. Hai guys, apa khabar? Selamat datang ke lokasi rahsia kita. Saya bawa 7 kembar saya. Hai guys, 7 kembar pasal kereta ni ada 7 tempat duduk. Kereta apa? Kereta Pro 2 Alza tahun 2018 yang telah dikemas kini. Jadi apa yang ada pada facelift kereta ni? Well, perubahan mostly kosmetik. Di bumper depan, bumper belakang, ada chrome sikit. Tapi ada satu perubahan yang bukan kosmetik, iaitu perubahan pada sistem penghawa dingin. Jom kita sembang sikit pasal kereta ni. Nombor 2, please. Okey bang. Saya pula okey. Kereta ni kita nak cakap sikit pasal styling lah. Yang paling menjadikan kereta ni popular pada pendapat saya ialah styling dah lah. Kenapa saya cakap macam tu? Pasal kereta ni walaupun dia 7 tempat duduk, tapi dia nampak macam wagon, tak nampak sangat macam MPV. Pasal dia tak tinggi, dia rendah aje. Kat sini je. Tinggilah juga, tapi taklah tinggi sangat. Jadi bila kita bawa pun, kita tengok pun kereta ni nampak macam dia wagon, tak nampak sangat macam MPV. Dan sekarang dengan skirting ni pula kan, nampak tambah-tambah canggih. Ini gear up ni semua tahu. Yang itu gear up, yang ni gear up, bumper tu ada gear up, skirting bawah tu gear up, kursi kat dalam pun gear up. Memang segak lah sekarang kereta ni. Kau pula macam mana? Nombor 3. Okey. Kau memang cerita styling cantik betul. Tapi styling tu, pasal dia rendah kan, bagi nampak macam wagon, mesti ada kompromi. Kat mana kompromi dia? Kompromi dia ialah orang depan duduk memang selesa. Barisan kedua memang banyak ruang. Tapi barisan ketiga ada sikit sempit lah. Tapi sebenarnya saya faham kenapa macam tu. Sebab banyak orang yang beli kereta ni, dia bukannya family besar pun, anak seorang dua. Lepas tu seat ketiga tu dia guna bila bawa mak mentua ke, abang ipar ke, nak berjalan sekali kan, lebih daripada 5 orang, jadi kena pakai barisan ketiga. Kalau barisan ketiga tu budak-budak tak ada hal. Orang dewasa minta ampun, minta maaf kalau jalan jauh. Jalan dekat-dekat okey, 10-20 minit okey, cakap pergi lunch okey. So kau, macam mana pula nombor 4? Oh, pandai kau orang bab teknikal, bab enjin kau suruh aku cakap Anyway, kereta ni dia punya enjin tetap sama, iaitu enjin 1.5 DVVT. Dia 4 silinder menghasilkan 135 Newton torque macam tu dan 105 horsepower lah. Dan dia sambung pada kotak gear 4 kelajuan. Nampak macam agak basic tapi sebenarnya okey, sebab kereta ni pun bukannya kereta high performance, dia kereta keluarga je, nak bawa laju pergi mana sangat pun. Yang pentingnya dia sudah matching bagus. So bila ada kita memandu, kita mempunyai torque pada kelajuan yang agak rendah, kelajuan enjin yang rendah. Jadi bila kita nak mecut dalam bandar, terbaik. So basic tapi bukanlah perfect tapi good. Macam mana? Okey. Dia orang dah cakap pasal ruang semua kan. Jadi saya tak nak cakap sangat pasal ruang, kita cerita pasal design cabin ni. Design cabin ni perubahan paling besar ialah center console tu lah. Sekarang dah ada piano black punya finish dengan chrome, tak nampak lebih segak dah. Dan trim dalam ni pun ada lah ubah-ubah sikit-sikit macam tu lah. Tapi yang paling penting sekali perubahan kat dalam ni ialah sistem penghawa dingin. Dia orang telah ubah van tengah-tengah tu, lubang angin tu, daripada ada 2 besar kepada 3 yang lebih kecil. Dan yang tengah-tengah tu kita tak boleh kontrol arah mana kita nak angin tu bertiup. Dia dah memang setting untuk tolak angin tu pergi ke belakang. Ini kerana ada juga orang yang komplain, walaupun mungkin tak berapa ramai, yang kata barisan ke belakang tu tak cukup panas, sejuk. Jadi yang itu mengubah dan ada kondenser lebih besar, menjadikannya lebih sejuk. Berhenti pun dia. Okey, saya nak cerita sikit pasal handling. Yalah, kereta ni MPV, jadi apalah nak sangat cerita pasal handling kan. Tapi sebenarnya pasal dia rendah dan dia more like wagon daripada MPV yang tinggi, so dia punya handling tu quite decent, macam kereta juga. Jadi saya rasa itu buat antara salah satu kenapa kereta ni masih lagi popular. Kalau anda masih lagi keluarga kecil, okey, masih lagi boleh gunakan. Macam mana? Kejap je komen pasal handling. Okeylah. Okey, kesimpulannya kereta Pro 2 Alza ni kereta pun dah lama pun di pasaran, lebih daripada 5 tahun dan ianya agak popular.
Resepi ni berjaya, jadi produk ambil tindakan bijak, tak usah belanja duit banyak sangat, ubah sikit-sikit bagi dia lebih cantik. So perubahan kosmetik, depan, bumper depan, belakang, side skirt, menjadikannya lebih kemas. Dalam pula dia ubah sikit aircon, pasal banyak orang, bukanlah banyak orang, ada orang komplain barisan ketiga tu kadang-kadang lambat sejuk. Kenapa barisan ketiga tu jarang-jarang pakai, tapi kadang-kadang ada juga orang duduk, jadi nak kena sejukkan juga. Jadi ubah aircon tu bagi evaporator lebih besar supaya lebih cepat sejuk dan aliran udara dikawal supaya ke belakang dengan lebih cepat. Jadi ini menjadikan lebih selesa untuk barisan ketiga. Apapun saya bagi kereta ni 7/10, satu rating yang bagus untuk kereta yang agak lambat di pasaran. Macam mana? Thank you kawan-kawan semua, kembar-kembar saya. Satu rating yang jujur dan ikhlas saya rasa. Uish, dah musim hujan dah. Lama saya kat alam beliau ni. Uish, magic betul lah Alza ni. Tahu tak kenapa Alza ni magic? Alza ni magic sebab dah 9 tahun pun masih laku lagi. Umur kereta biasa 5 tahun aja model satu-satu model tu di pasaran. Ini dah 9 tahun masih lagi laku. Saya pun tak tahulah apa rahsia. Tapi yang pasti sampai sekarang masih lagi boleh jual antara 1,500 hingga 2,500 unit sebulan. Ada satu dia punya pesaing tu lebih besar, lebih praktikal, harga murah sikit pun tak dapat angka yang macam tu. Saya ingat pasal marketing Prodor ni ada magic kot, memang power sangat-sangat. Itu pasal mereka kekal jadi nombor 1 di Malaysia ni. Jadi apapun, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita. Kita pun nak ada magic sikit daripada you all. Bagi dah sampai, boleh tak sampai 20,000 dalam masa 2 bulan ni? Korang cubalah sikit dah, ajak kawan-kawan like, subscribe dan share lah video kita. Lagi ramai tengok, lagi senang lah kita nak buat video. Okay, time for me to disappear.